Okey, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak tengok tajuk untuk AdMath, tajuk fungsi soalan kedah trial tahun 2025. Soalan kita baca dulu soalan. Dia beri bahawa fx sama dengan modulus 3x tolak 7 dan gx sama dengan 2x tambah 1. Cari nilai-nilai x jika g fx sama dengan 11. So, kita ambil daripada yang belakang ni dulu. So, kita g fx sama dengan 11. Soalan tanya apa? Dia suruh cari nilai-nilai X. So, kita nak carilah X sama dengan apa. Kalau nilai-nilai, mesti lebih daripada 1. Okay, so G fx sama dengan 11. Maka kita tengok kat sini, G. Okay, kita ada G kat sini. Dia punya badan luar ada. Kita ada 2X tambah 1. Kalau Gx, 2X tambah 1. Sekarang, kita bukan Gx. Kita Gfx. Maka kita tengok sini Gx 2x tambah 1. Kalau Gfx, so kita ada G kita 2. Sekarang X kita bukan lagi X tapi Fx. Gfx tambah 1 sama dengan 11. Apa itu Fx? Kat sini dia dah bagi tahu Fx itu ialah modulus 3x tolak 7. So 2 Fx tu kita ganti dengan 3x tolak 7 tambah 1 sama dengan 11. Kenapa dengan modulus? Modulus tu ingat nanti bila kita buka modulus kita akan dapat 2 lah tambah dengan tolak. Sebab semua jawapan dalam modulus tu mestilah positif. So kita ada 2 jawapan. So apa nak buat? Nak kembangkan ke? Jangan kembang. Kita settle yang lain dulu. Okay, so 1 ni kita bawa ke sana. Sini tambah 1, kita bawa sana jadi tolak 1. Okay, so kita kata kat sini 2 modulus 3x tolak 7 sama dengan 11 tolak 1. 11 tolak 1, 10. So 3x tolak 7 sama dengan 10. Kita pindah pula 2 ni ke sini. So bahagi dengan 2. So kita dapatlah 3x tolak 7 sama dengan 5. Okay, so bila dah single modulus sebelah kiri, baru kita buka. Bila buka, yang di sebelah kanan ni, 5 ni, dia akan jadi tambah tolak. So, dia akan jadi macam ni. 3x tolak 7 sama dengan tambah tolak 5. Dan kita pun selesaikan. So, 3x tolak 7 sama dengan 5. Kita ambil positif dulu. Tolak 7 bawa sana jadi tambah 7. So, 5 tambah 7. 5 tambah 7 dapat 12. So, 3x sama dengan 12. Maka x sama dengan 12 bahagi dengan 3. So, dapatlah x sama dengan 4. Ini 1. Kita ada 1 lagi. So, kita ada 3x tolak 7 sama dengan negatif 5. Kan tadi buka modulus ada tambah tolak. So, tolak 7 bawa sana jadi tambah. So, 3x sama dengan negatif 5 tambah 7. So, dapatlah 3x sama dengan 2. So, pindahkan 3 pula. So, x sama dengan 2/3. Selesai. So, dia kata cari nilai-nilai x. Maka kita dapatlah 2 nilai x iaitu x sama dengan 4 dan x sama dengan 2/3. Selesai soalan A. Ini soalan A. Okey, untuk soalan B, saya guna pen warna lain. Rajah 6 menunjukkan pemetaan bagi fungsi H dan fungsi K dengan keadaan P ialah pemalar. Okey, daripada gambar ni kita faham dulu, kita tengok anak panah. Anak panah H ni, fungsi H ni daripada sini anak panah dia pergi ke nombor 13. So apa maksud dia? Kita boleh tahu maksud dia ini ialah fungsi H. Fungsi H, objek dia 2 daripada 2 sama dengan 13. Ni yang pertama. Yang dekat sini pula apa maksud dia? Ini K. Ni 13 dapat 23. So kat sini K 13 sama dengan 23. Okey, apa lagi daripada gambar rajah ni? So kita boleh buat daripada sini ke sini. Apa fungsi dia? So kita akan ambil yang belakang ni dulu. K H 2 sama dengan 23. Kalau kita nak buat, kalau ni anak panah ke sini. Kalau anak panah ke sini pula, dia akan jadi H songsang.
H songsang apa? H songsang 13 sama dengan 2. Itu adalah antara maklumat-maklumat yang boleh dikeluarkan sekiranya soalan keluar macam ni. So kita senaraikan dulu apa-apa sahaja maklumat yang kita ada. Kod-kod lah ianya membantu jawapan kita. Biasa memang membantulah, kita akan nampak clearnya. Okey, dah dapat, kita dah senaraikan. Dia kata diberi bahawa HX sama dengan 2X kuasa 2 tambah P. Dan KHX 4X kuasa 2 tambah 7. Cari nilai P. Okey, persamaan mana yang ada P? Persamaan ini yang ada P. Jadi kita akan gunakan yang ni. Okey, kat mana Kita sebut kat sini lah ya. Soalan B. So dia kata, kita salin soalan dulu. Kita ada HSX sama dengan 2X kuasa 2 tambah P. Kita berminat nak cari nilai P. Macam mana? So kita tengoklah apa yang kita senaraikan tadi. Kita senaraikan yang ni. Kita kata kalau H2 sama dengan 13. Ini HX. Maksudnya kalau X ni kita gantikan dengan nombor 2, kita akan dapat 13. H2. So maksudnya kat sini H2 sama dengan 13. Maka kat sini 13 sama dengan X tu dah jadi nombor 2. X ni jadi nombor 2. 2 kuasa 2 tambah P. Okey, so kita kira lah. 2 darab 2 kuasa 2, 8. So kita dapatlah dekat sini 8. 13 sama dengan 8 tambah P. Maka kita nak cari P, 8 tu kita pindah, 13 tolak dengan 8. 13 dapat 8, tolak 8 dapatlah 5. 5 sama dengan P. Selesai. Maka kita tahu HX tu sama dengan 2X kuasa 2 tambah 5. Seterusnya. Okey, ingat betul-betul. Kalau dikata seterusnya, maksudnya dia ada kaitan dengan jawapan sebelumnya. Sebab tu dah dikata seterusnya, kan? Alright. Okey, saya nak buat kat sini sikit. Tak muat kat bawah tu. Okey. Seterusnya, cari fungsi K dalam sebutan X. Nak cari sebutan K dalam sebutan X. Maksudnya kita guna yang ni pula. Okey, kita ada KHX sama dengan 4X kuasa 2 tambah 7. Kita nak cari K. Ini KHX. Tengok betul-betul. Tadi dia kata seterusnya. Maksudnya kita akan guna yang ni. HX sama dengan 2X kuasa 2 tambah 5. Oh, dekat sini pun ada HX lah. Jadi kita ganti. K dalam kurungan 2X kuasa 2 tambah 5. Sama dengan 4X kuasa 2 tambah 7. So ingat betul-betul, kalaulah dalam ni banyak sangat, panjang-panjang sangat, berkata-kata sangat dalam hati tu, kita katakanlah. Katakan Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah 5. Maka kita cari X sama dengan apa? Kita pindah dulu 5 ke sana, jadi Y tolak 5 sama dengan 2X kuasa 2. Pindah pula 2. Y tolak 5 per 2 sama dengan X kuasa 2. Pindah kuasa 2. Jadi Y tolak 5 per 2 punca kuasa sama dengan X. Kita kata kat sini Y. Tak buatlah sini. Okey. Kita kata kat sini Y. Ni Y ni. Sekejap. Tukar warna sekejap. Ni. Ni kan kata dah Y. Kita katakan ini ialah Y. So kan dia jadi KY. Kalau KY, so dalam ni pun kita tukar. 4X. Dia jadi 4X. Apa itu X? X kat bawah ni yang kita dah cari tadi. X dia ialah Y tolak 5 per 2 punca kuasa. Ada kuasa 2. Tutup kuasa 2. Tambah dengan 7. Ini punca kuasa dengan kuasa 2 dia habis. So kita dapatlah kat sini 4 dalam kurungan Y tolak 5 per 2 tambah dengan 7. 4 dengan 2 boleh potong, tinggallah 2 sahaja. So 2Y tolak 5 tambah 7. Maka kita kembangkan 2 darab Y, 2Y. Tolak 2 darab 5, 10 tambah 7. So masa kita dapatlah 2Y tolak 3.
Ini KY. Soalan tanya apa? Fungsi K dalam sebutan X. Kita adjust sikit lagi, so kita dapatlah KX. Apakah KX? Y ni kita tukarkan jadi X. 2X tolak 3. Selesai. Terima kasih.